Benarkah ibadah sa'i syarat sahnya mesti dimulakan dengan tawaf? Jadi jika didatangi haid tak boleh tawaf dan sa'i sehingga habis haidnya. Ada pandangan-pandangan, ada khilaf lah. Apa yang pastinya, yang perlu taharah, yang perlu ada wudu ialah tawaf itu. Tawaf dia sama macam solat. Seperti mana solat kena ada wudu, demikian dengan tawaf. Tapi kita kata tawaf sahajalah, berbeza dengan sa'i. Sa'i kalau tak ada wudu, kalau dikerjakan dalam keadaan hadas, tak ada masalah. Jadi ada pandangan lah mengenai kalau sekiranya seorang perempuan tu dia haid, dia memang tak boleh nak tawaf. Bagaimana kalau dia buat sa'i dulu? Kita kata ada pandangan-pandangan. Antara yang kata kena ikut turutan, dengan antara yang kata dia boleh buat sa'i, kemudian dah suci nanti dia buat tawaf pula. Tetapi andainya dia buat mengikut turutan, itu yang terbaik lah, supaya keluar daripada khilaf. Al-khuruj 'anil khilaf. Apa artinya keluar daripada khilaf? Yakni ambil pendapat yang selamat, yang orangnya tidak akan dipersalahkan. Kalau dia buat sa'i dulu, maka pihak yang kata kena ikut turutan akan mempersalahkan dia, akan mengkritik dia bahawa apa yang dia buat ni tak betul. Itu hanya satu pendapat. Tetapi andainya dia pilih pendapat yang ikut turutan, dia buat tawaf dulu kemudian baru sa'i, kita kata tidak ada sesiapa yang akan pertikaikan. Itu maksud keluar daripada khilaf.